Saya merupakan juruedit video untuk DIY Maxifer pada tahun 2025. Saya Muhammad Deni Syirfan Dan saya Nur Alia Fabricia. dan kami sebagai mereka untuk projek ini. Saya Muhammad Ashikid, editor untuk projek kami. Dan kami Water Sparks. MK Bintulu merupakan sekolah yang sangat besar. Secara tidak langsung, penggunaan tenaga elektrik juga sangat tinggi. Persoalannya, bagaimanakah cara kita untuk mengurangkan penggunaan tenaga elektrik di sekolah ini? Baiklah, kami ada satu idea. Kami akan membina satu projek iaitu wastewater turbine ataupun dikenali sebagai turbin sisa pembuangan. Kami akan meletakkan turbin di sini. Air yang mengalir melalui turbin akan ditapis, lalu air yang mengalir akan menggerakkan kipas dan motor di dalam mesin. Lalu terhasillah sumber tenaga elektrik. Ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah truffle bottle. Yang kedua USB fan yang sudah rosak iaitu free. USB 2.0 bulb iaitu RM11.80. Super glue RM2.10. Kabel dan wayar iaitu free. Mr. DIY cable tie iaitu RM5.90. Booster cable iaitu RM29.90. Dan akhir sekali ialah trap sink RM5.90. like And subscribe.